Zon Borneo, lokasi terakhir bagi program jelajah Majlis Agensi Kelayakan Malaysia MQA bersama pemberi pendidikan tinggi PPT Borneo melibatkan institusi pengajian tinggi Sabah dan Sarawak. Jelajah bertujuan memastikan dasar, polisi dan maklumat berkaitan pendidikan tinggi dapat disampaikan dengan jelas kepada penyedia pendidikan tinggi di seluruh negara. Ketua Pegawai Eksekutif MQA, Profesor Dr. Muhammad Satal Sabran berkata, sesi jelajah itu menjadi platform perbincangan secara terus antara pihak universiti dan penggubal dasar, selaras usaha mentransformasikan pendidikan tinggi negara serta menyokong aspirasi Malaysia sebagai hub pendidikan global. Tujuan utama ialah untuk memastikan segala maklumat yang telah kita bina, yang kita telah rancang di peringkat MQA, di peringkat induk, disampaikan kepada seluruh warga PPT dalam negara supaya maklumat-maklumat yang disampaikan itu jelas kepada mereka untuk mereka realisasikan. Datuk Dr. Muhammad ditemui pemberita selepas sesi perkongsian dalam jelajah MQA di UiTM Cawangan, Sabah. Lebih 150 peserta hadir terdiri wakil universiti awam, swasta dan kolej, khususnya pegawai yang terlibat dalam pengurusan kualiti dalaman institusi masing-masing.